KPDN akan menganjurkan apa yang kita namakan sebagai program inspirasi beli barangan Malaysia yang dianjurkan di SICC ini selama 2 hari dan insya-Allah akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan program inspirasi beli barangan Malaysia ini merupakan salah satu strategi di bawah inisiatif KBBM, iaitu inisiatif Kita Beli Barangan Malaysia yang dianjurkan oleh KPDN yang merupakan objektif utamanya menjadi platform promosi dan juga pemasaran produk-produk dan perkhidmatan keluaran daripada industri dan PMKS tempatan. Itu tujuan utamanya. Dan program seumpama ini akan menghimpunkan para PMKS kita untuk mereka menonjolkan barangan-barangan dan produk serta perkhidmatan yang dihasilkan. Dan tujuan kita menganjurkan program inspirasi beli barangan Malaysia dan juga sekaligus inisiatif KBBM ini adalah untuk kita menyuntik semangat dan sokongan daripada rakyat Malaysia khususnya untuk kita mengutamakan pembelian barangan tempatan dan sekaligus tujuannya adalah untuk mengukuhkan pasaran, promosi dan juga kebolehcapaian produk-produk tempatan bukan hanya di kalangan rakyat kita Malaysia tetapi juga orang luar termasuklah para pelancong.